Pernah tak seseorang rebah depan mata kita, tak sedar diri, tapi tiba-tiba dia buat bunyi kuat macam ini? Ada bunyi nafas, kita terus fikir, oh tak apa, dia masih hidup. Tapi sebenarnya itu bukan nafas. Hari ini saya nak kongsi satu perkara yang sangat penting, ramai orang salah faham, dan kesilapan ini boleh bezakan antara hidup dan mati seseorang itu. Nama dia gasping. Gasping juga dipanggil sebagai abnormal breathing atau dalam istilah perubatan agonal breathing. Dalam ayat paling mudah, gasping bukan pernafasan normal, abnormal namanya. Walaupun ada bunyi, ada gerakan dada, ada sedut nafas sekali-sekala, ia tidak cukup untuk buat seorang itu hidup. Gasping biasanya nafas dia pendek, tidak teratur, dikeluarkan bunyi yang agak pelik, berlaku jarang-jarang. Kadang-kadang 5 ke 10 saat baru diambil satu sedutan. Ingat ayat ini betul-betul tuan-tuan. Kalau nafas nampak pelik, itu kita istilahkan sebagai bukan nafas normal. Soalan penting, jawapannya otak sedang kekurangan oksigen. Ini yang sering berlaku bila orang jantung terhenti, kadar arrest, orang lemas, tercekik, stroke, overdose, kekurangan oksigen yang serius. Bila jantung anda berhenti mengepam, darah tak bergerak, oksigen tak sampai ke otak, otak pun buat usaha terakhir, iaitu gasping. Tapi ini bukan tanda selamat, ini tanda nyawa sedang nazak. Sekarang saya nak tanya, berapa orang pernah dengar ayat ini? Tak apa, dia masih bernafas. Atau tunggu dulu, nanti dulu, biarkan dia. Call ambulance. Ini kesilapan yang sangat besar. Fakta perubatan jelas, gasping tidak dikira sebagai pernafasan normal. Setiap 1 minit tanpa CPR, peluang hidup turun 7 ke 10%. Maksudnya apa? Kalau kita tunggu, otak rosak. Kita tunggu, jantung mati. Kita tunggu sama dengan kehilangan nyawa. Nafas normal, dia teratur, dia konsisten, dada naik turun dengan baik. Gasping pula, bunyi kuat dan pelik, nafas jarang, tidak teratur, dia macam tercungap-cungap. Rule yang paling mudah, kalau kita ragu-ragu, nampak pelik, nampak macam lain, anggapkan dia tidak bernafas normal, abnormal, tak normal. Ini langkah untuk orang awam, bukan doktor, bukan paramedik. Langkah pertama, pastikan keselamatan anda. Check for danger. Tepuk bahu mangsa. Cuba kejut mangsa. Panggil mangsa. Jika tiada respon, lihat pernafasan. Jika hanya gasping, anggap jantung telah berhenti. Minta seorang untuk call 999 dan ambil AED. Beritahu dengan jelas, mangsa tidak sedar dan bernafas tidak normal, gasping. Dan seterusnya, kita sebagai orang awam di tempat kejadian, mulakan CPR. Jangan tunggu ambulans sampai. Mulakan CPR. CPR awal boleh menyelamatkan nyawa. Saya nak anda ingat ayat ini, bunyi nafas tidak bermaksud nyawa selamat. Gasping bukan tanda hidup, ia tanda kecemasan, emergency. Jika satu hari nanti situasi ini berlaku di depan anda, jangan tunggu, jangan panik, tapi bertindak. Kerana keputusan anda dalam 1 minit pertama boleh selamatkan 1 jauh. InsyaAllah, mungkin orang yang paling anda sayang terselamat dengan tindakan anda. Jika video ini bermanfaat, tolong kongsikan. Dan paling penting, saya minta setiap rakyat Malaysia untuk belajar ilmu CPR dan pastikan setiap rumah ada satu orang yang tahu, kerana ilmu ini bukan untuk exam, bukan untuk peperiksaan, tapi untuk selamatkan nyawa dalam situasi kecemasan. Akademi Dr. Aizul Ahmad, pembelajaran sepanjang hayat.